Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni kita try tengok market nampak EX weekly. Wah, tengok re-entry dia kat sini 4 hour. Tengok, oh sekarang ni EX dia ada buat signal 4 hour. Nak masuk sekarang dia retrace lah ke mid BB untuk EX ni. Okey, sebab signal dia kat sini, dia meneruskan kenaikan tu, dia retrace pada mid BB. Kalau nak masuk sekarang takut dia retrace lah, dia ada floating pula. Okey, Paragon pula, Paragon weekly chart, re-entry dia ada sini 4 hour. Dia buat momentum kat sini. Boleh, kalau nak masuk pun boleh masuk juga Paragon ni. Paragon ni boleh try, ataupun dia retrace pun okey. Okey, tengok lagi IJM weekly chart. Weekly chart uptrend. Ni ada signal kat sini. Masuk sekarang ni dia tengah retrace. Okey. IJM ni weekly chart dia tak uptrend lah, dia agak sideway. Okey, QL ni pun sideway juga weekly chart dia. Suncon okey, uptrend. Cuma dia dah buat signal kat sini, dia terus naik lah. Sekarang ni dia tengah retrace. Dia tengah retrace. Mungkin boleh tunggu dia buat ni lah, momentum dulu. Buat momentum baru ada kenaikan, kekuatan untuk naik lah. Okey, kita tengok pula pada Timecom. Timecom dia punya re-entry dia kat sini. Kita kau tengok dia 4 hour ada momentum kat sini, lepas tu dia sideway dan dia terus naik. Okey, Mr. DIY weekly chart. Tapi kalau kita nampak DIY ni macam belum lagi uptrend, dia tak ketara sangat lah. Tapi kalau base pada re-entry kat sini, re-entry 4 hour. Ni dah ada signal dah, dia terus naik. Okey, Agricor masih lagi tak menunjukkan apa-apa yang ni lah. Uzma weekly masih lagi nampak downtrend ni. Hektar weekly masih lagi IPO untuk tahun 2026 Speedmart, MTech weekly masih lagi sideway. AGX AGX ni cantik kat weekly dia. Cuma re-entry dia kat sini dah jauh tu dia pergi. Dia buat signal momentum dan dia terus naik.
jauh dia pergi. Sideway lagi ya. IPO weekly dia punya momentum dekat sini. Dia punya re-entry dia tengok 4 hours tak ada buat momentum lah. Kenaikan dia tambah momentum, agak berisiko lah kalau nak masuk sebab dia tak buat momentum lah. DHMY nampak uptrend lah di weekly dia. Lakmet ni kalau nak naik dia kena buat momentum dulu lah. 4 hour pun tak ada buat momentum lagi. Ok. Set pun tak menarik juga. Okay. Apa lagi? High volume EXO PPB. Tengok weekly chart. Kat sini yang tu di sini tengok 4 hour. Tapi BBD dia naik tanpa ada momentum ni. Tak ada momentum, tunggu dia breakout dulu apa BD lah untuk dia teruskan kenaikan. IJM macam sideway lah. IJM ni dia nak kata uptrend pun, sebab tu kau tengok ni 4 hour pun dia tak ada, macam tak ada kekuatan untuk naik. Suncon tak ada buat momentum lagi. QL pun tak cantik ni dia punya weekly. Mr. DIY. Mr. DIY. Dia dah buat momentum signal kat sini dan dia terus naik. Okay. Timecom weekly 4 hour dia dah buat momentum sini dan dia terus naik. Expect okey, kalau tengok impact ni re-entry dia kat mana? Sini lah dia kong. 4 hour sini dah ada momentum dan dia terus naik dan dia trace pada ni MA9 mid BB. Tapi sini dah macam kena cut loss lah kan. Itu dia apa, dia breakdown, cut loss, break up balik, mungkin kita boleh consider tu di entry lah. Okay, expect IYBG. Okay, weekly dia cantik ni. Apa-apa pun kita tengok time frame yang besar untuk direction. Paragon tengok